Kartun Malaysia ala siri Upin dan Ipin, suasana dapur kampung tradisional waktu pagi, cahaya matahari masuk dari tingkap kayu, dua budak kembar botak memakai baju kuning dan biru cuba membantu opah memasak. Upin dan Ipin ambil barang dapur dengan tergesa-gesa. Mereka tersalah pegang bekas tepung dan gula, terjatuh ke lantai, tepung bertebangan dalam slow motion lucu, telur bergolek dan pecah di lantai, sayur bertaburan, periuk hampir terbalik tetapi tidak mencederakan sesiapa. Lantai dapur semakin kotor dan bersepah. Ekspresi muka mereka panik dan kelakar, mata terbeliak, mulut terbuka. Opah masuk ke dapur, berhenti, pandang sekeliling dengan muka terkejut. Bayangkan suasana dapur kampung yang tenang, seperti dalam siri Upin dan Ipin. Pagi yang damai, cahaya matahari masuk melalui tingkap kayu dan Opah sedang sibuk menyediakan bahan masakan.